pertama gambar Tandas. bagus. Yang kedua kat atas tu Kereta api. Lagi sejenis kereta api apa lagi yang menggunakan landasan? LRT. Yang orang selalu guna pergi ke? Kerja. Okey, yang ketiga Hospital. Yang keempat Taman permainan. yang kelima Sesi bas. bus stop. Jadi agak-agak kita nak belajar pasal apa? Dan awak. Ada apa? Ya, betul. Okey, jom kita tengok. Semua bawa buku teks? Bawa. Okey, buka buku teks, muka surat 111. Boleh? Boleh. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah kemudahan awam tanggungjawab bersama. Okey, cikgu nak tanya, siapa tahu kemudahan awam tu apa sebenarnya? Apa fungsi kemudahan awam tu diciptakan untuk masyarakat? Contoh yang kita tengok gambar-gambar tadi ada tandas, ada sesi bas, ada kereta api, ada hospital. Okey, semua tu untuk memudahkan orang awam untuk kita gunakan secara bersama-sama. Okey. Tengok buku teks ya masing-masing. Hasil pembelajaran hari ini cikgu nak semua fokuskan kepada kepentingan kemudahan awam, cara kita untuk menjaga kemudahan awam secara bersama-sama. Dan yang terakhir cikgu nak tengok macam mana kamu semua boleh melahirkan perasaan apabila kemudahan awam ni dirosakkan. Awak rasa suka kalau kemudahan awam ni dirosakkan? Ke rasa apa? Suka. Apa kita belajar sama-sama dulu ya? Okey, ini nilai yang cikgu akan tengok. Adakah awak akan bekerjasama, bertanggungjawab, kesederhanaan dan berterima kasih melalui topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, Humairah boleh baca? Apakah itu kemudahan awam? Kemudahan awam ialah perkhidmatan atau infrastruktur yang disediakan oleh pihak berkuasa atau kerajaan untuk keperluan orang ramai. Okey, seperti mana kita tengok yang tadilah, tandas, hospital itu apa semua. Dia diciptakan untuk orang ramai. Kalau kemudahan awam ni tak diciptakan untuk kita, macam mana masyarakat kita nak hidup? Betul tak? Dia boleh memudahkan? Okey, next. Okey, hospital. Hospital memudahkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan. Kalau orang sakit, kita akan pergi ke hospital. Okey, transit aliran ringan LRT pula memudahkan masyarakat bergerak ke destinasi yang lain. Contoh, kalau kita duduk kat KL, jalan sentiasa sesak kan? Kalau jalan sentiasa sesak, masyarakat akan mengambil inisiatif untuk menaiki LRT untuk mengelakkan kesesakan. Lepas tu, LRT ni juga boleh menjimatkan masa, duit, betul tak? Betul. Nanti kalau kamu bekerja dekat KL nanti besar nanti nak naik LRT tak? Nak sebab dia menjimatkan masa. Sebab tak payah guna kartun, betul kan? Betul. Okey, yang ketiga perpustakaan. Perpustakaan pula diwujudkan untuk memudahkan masyarakat membaca dan membuat rujukan. Kebanyakan perpustakaan ni dibuat untuk masyarakat pergi membaca dan membuat rujukan. Dan itu salah satu kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Siapa dekat sini ulang buku? Bawa. Ya ke Wawa? Awak suka pergi perpustakaan? Suka. Dekat sekolah ada perpustakaan kan? Ada. Nanti cikgu nak tengoklah Wawa pergi perpustakaan selalu. Okey, yang ke mana? Okey, yang keempat apa tu? Taman permainan. Siapa dekat sini suka pergi taman permainan? Saya. Taman permainan kata satu. Taman permainan ni dijadikan sebagai tempat beriadah. Petang-petang, hujung-hujung minggu, kamu semua akan pergi ke taman Permainan. Kalau taman permainan awak tu dimusnahkan, contoh ada orang lakukan vandalism, apa awak akan rasa? Marah. Lepas tu mainan dekat situ akan jadi rosak. Sebab tu kita kena sama-sama menjaga. Kalau ada kawan yang suka menconteng, merosakkan taman permainan tu, awak kena tegur dan seterusnya kena nasihat dan buat laporan kepada pihak berkuasa. Okey, yang kelima, masjid. Masjid adalah sebagai tempat orang Islam untuk melakukan ibadah. Okey. Itu antara kemudahan awam yang terdapat di negara kita. Okey.
Okey, bagaimana pula cara untuk kita menjaga kemudahan awak? Apa yang awak boleh tengok dalam buku teks dekat sini. Yang pertama adalah mengepam air tandas. Semasa awak guna tandas, begitu tandas dekat tempat awak kena flush, kena pump tandas tu. Kenapa? Nak elakkan dia berbau busuk. Kalau berbau busuk, awak nak gunakan tandas tu? Macam cikgu, walaupun cikgu rasa dah tahap nak meletup dah, tapi cikgu tak akan guna tandas tu sebab bau busuk. Jadi tak menyenangkan untuk kita guna. Betul tak? Okey, yang kedua, cara kita untuk menjaga kebersihan awak ialah tidak membuang sampah ke merata-rata. So, caranya kita kena gunakan tong sampah yang disediakan untuk menjaga kebersihan persekitaran. Kalau tak ada tong sampah, tak jumpa tong sampah sekalipun, awak simpanlah sampah tu, buang apabila jumpa tong sampah. Okey, yang ketiga, tidak menconteng dinding. Dekat sini ada ke kawan-kawan yang suka conteng dinding? Tak ada. Betul. Semua sini baik Okey. Tapi kalau awak jumpa, cakap dengan dia, jangan conteng dinding sebab kita nak elakkan harta benda awam jadi rosak. Okey, dekat sini pula kepentingan menjaga kemudahan awak. Ia berkait juga dengan cara menjaga kemudahan awak itu menghindarkan bau busuk, persekitaran akan menjadi bersih. Lepas tu, imej negara juga dapat kita kekalkan apabila kemudahan awak ini terjaga. Okey. Ingat semua tu nanti cikgu tanya pula ya. Okey, masuk pada vandalism. Apa itu vandalism? Bagaimana pengetahuan awak yang sedia ada? Apa yang awak tahu? Syafa? Apa itu vandalism? Vandalism tu satu yang baik ke tak baik? tak baik. Kenapa? Sebab ia merupakan tindakan membuat sebarang perubahan seperti melukis, menanda, mengecat dan merosakkan harta benda awam tanpa kebenaran pihak berkuasa. Contohnya, merosakkan alat permainan, merosakkan pam atau sinki tandas dan menconteng dinding. Semua tindakan ni dia tergolong dalam vandalism. Okey. Kesan buruk akibat vandalism tu apa? Syamika boleh baca? Menyusahkan orang ramai. Misalnya pengguna yang ingin menggunakan kemudahan tersebut. Okay, yang kedua, membazirkan wang. Kenapa wang tu jadi bazir? Wang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan, tapi digunakan untuk Pembangunan untuk membuat pembaruan yang benda-benda dah rosak tu, kerajaan perlu gunakan, keluarkan duit lain. So di situ terjadinya pembaziran. Maksudnya menjejaskan imej negara. Sebab apabila kemudahan awam dekat negara kita tak terjaga, negara kita juga akan dipandang serong daripada negara luar. Okey, semua tindakan tu kita panggil vandalism tadi kan? Okey, yang seterusnya. Okey, dah masuk kesimpulan cepatnya. Tapi sebelum tu cikgu nak soal balik tadi. Kita belajar apa tadi? Okey, hasil pembelajaran kita tadi. Kepentingan menjaga kemudahan awam kepada masyarakat. Apa 3 kepentingan tadi? Humaira apa? Kepentingan tadi? Ingat tak? Untuk memudahkan orang ramai. Untuk memudahkan orang ramai. Yang kedua, Syafati? Tak fokus ni. Tak ingat. Mari kita tengok sama-sama sekali lagi ya. Kepentingan apa tu? Hindar bau busuk, membuat persekitaran menjadi bersih. Yang ketiga, mengekalkan imej negara. Yang pertama, hindar bau busuk. Yang kedua, persekitaran bersih. Dan yang ketiga, mengekalkan imej negara. Catat tu sekejap lagi cikgu tanya balik tu. Yang kedua, apa tadi lagi hasil pembelajaran? Cara menjaga. Cara menjaga kita mesti faham tandas. Lagi jangan menconteng. Lagi yang ketiga. Yang ketiga. Tak ingat lagi. Yang ketiga apa? Jangan buang sampah merata-rata. Kena buang sampah dalam tong sampah. Okey. Yang terakhir sekali sebelum cikgu masuk kepada kesimpulan, cikgu nak tanya apa perasaan awak kalau kemudahan awam semua ni dirosakkan? Marah Kan? Rasa sedih. Sebab kita nak guna perpustakaan, nak guna tandas, rasa tak boleh sebab
kan, dan buatlah benda-benda yang tak baik tu kan. Contohnya vandalism. Bagi kesimpulannya, kita ni kena sama-sama untuk bergaya di bahu dalam menjaga kemudahan awam dengan baik. Sebagai contoh, kita kena lakukan segera kalau ada awak tahu seseorang tu lakukan vandalism, buat kerosakan dekat harta benda awam, kena report segera kepada pihak berkuasa. Dengan itu, kemudahan awam ini dapat dijaga dengan baik. Suka tak kalau ada kemudahan awam dekat negara kita?